Kita mungkin biasa sudah mendengar tentang pembelajaran sepanjang hayat ataupun pendidikan fleksibel. Pada hari ini, kita ingin menggalakkan, kita ingin berkongsi salah satu daripada produk ataupun inisiatif MQA untuk memperbagaikan laluan kepada masyarakat kita untuk mendapatkan kelayakan ataupun sijil-sijil akademik mereka. Salah satu inisiatif yang telah kita lancarkan adalah melalui apel M ataupun apel micro credential. Melalui laluan ini, masyarakat Malaysia yang tidak mempunyai latar belakang akademik yang kukuh ataupun tidak mempunyai latar belakang akademik langsung mampu untuk melanjutkan, mampu untuk memasuki mainstream ataupun laluan utama pendidikan tinggi negara melalui laluan micro credential, di mana masyarakat Malaysia boleh mengambil kursus-kursus micro credential yang telah ditawarkan oleh universiti kita, sama ada awam ataupun swasta, dan apabila kredit mereka sudah mencapai 50% daripada jumlah kredit untuk tujuan bergraduat dalam bidang-bidang ataupun level-level tertentu. Misalnya, kalau diploma ia memerlukan 90 kredit. Kalau ia telah mencapai 45 kredit, maka mereka boleh mendaftar sebagai pelajar dalam program tersebut walaupun mereka tidak mempunyai kelayakan akademik konvensional sama ada SPM, STPM dan sebagainya. Dan peringkat pengajian ini terbuka sehinggalah kepada peringkat yang tertinggi, iaitu peringkat PhD. Justru kita menggalakkan masyarakat Malaysia yang berminat untuk melanjutkan pengajian ataupun berminat untuk mendapatkan sijil-sijil kelayakan akademik seperti rakan-rakan mereka yang lain secara konvensional, tetapi mereka boleh juga mendapat sijil kelayakan akademik tanpa melalui proses konvensional melalui apel M. Dan sekiranya masyarakat Malaysia ingin mendapat maklumat lanjut bagaimana mereka boleh mendapatkan sijil-sijil akademik melalui proses apel M ini, mereka bolehlah melayari website kami di MQA, dan di situ ada ikon yang menyatakan apel M dan boleh klik di situ dan maklumat lanjut ada tertera di sana. Jadi saya mengharapkan kita ambil kesempatan daripada inisiatif ini, dan pastinya agenda kita untuk memertabatkan Malaysia, agenda kita untuk meramaikan lagi masyarakat kita mempunyai sijil-sijil ataupun kelayakan akademik yang mendapat akreditasi MQA akan menjadi realiti dalam masa yang terdekat.